Kereta ni owner dia hantar sebab owner dia cakap dia naik gambar lambang bateri dekat dia punya meter. So kita dah tahu dah bateri ni biasanya hari ni kita nak unboxing barang BMW E93 kat belakang ni problem. So kita nak unboxing, nak tunjuk kat korang apa barang dia. Okey tuan-tuan, ini adalah sebuah alternator. Alternator ni untuk kereta BMW E93 belakang saya ni. Setiap kereta dia kena ada alternator. Alternator dia, fungsi dia untuk charge electrical ataupun charge sistem elektrik dia daripada bateri ke alternator dan balik-balik kepada kereta. Kereta ni owner dia hantar sebab owner dia cakap dia naik gambar lambang bateri dekat dia punya meter. So kita dah tahu dah bateri ni biasanya problem dengan alternator lah. Jadi lepas kita punya technician dah check, memang betul lah masalah dia pada alternator. So kita dah order alternator baru, nanti kita akan pasang dan kita harap customer puas hati lah. Okey tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan, tuan-tuan pakai kereta konti, kereta JDM ataupun kereta lokal, tak kisahlah apa jenis kereta, kalau ada masalah, nak repair tak tahu dekat mana, nak servis, nak check, nak diagnose, boleh datang ke Transmetic Automotive Section 15 Shah Alam ni. Kita buka hari kecuali hari Jumaat sebab hari Jumaat kita cuti. Dan kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan ataupun masalah, boleh klik link di bio. Jumpa lagi, bye bye.